Okey, hari ini kita bersama dengan CF Moto 700 MT. Baru saja dilancarkan. Motor ni adalah adventure touring yang paling murah yang ada di pasaran Malaysia sekarang ni. Dia cuma ditawarkan pada harga RM33,888. Ia dikuasakan dengan enjin yang sama dengan keluarga dia iaitu 700 CLX. Okey, apa yang uniknya dengan enjin dia ini? Enjin yang derive daripada enjin Kawasaki ER6. Bore yang sama tapi stroke yang lebih panjang. Hasilnya power yang lebih power lah. Okey, enjinnya ni 693cc ni menggunakan crankshaft angle 180 darjah. Tak semacam pesaing dia, contohnya Aprilia Touareg, Yamaha Tenere 700, Honda Transalp 700. Yang lain semua dah pakai 270. Okey, dengan panel meter TFT 5 inci ini lengkap dengan pelbagai informasi, lengkap juga dengan traction control, ABS dan pelbagai feature elektronik. CF Moto 700 MT ini dilengkapkan dengan brake depan double disc, floating disc. Sorry, bukan by brake. Ini CF Moto sendiri. Tayar depan bersaiz 17 inci. Okey, bukan untuk off-road. Berat keseluruhan motor ni 240 kg. Memang agak berat sikit lah, tapi padan lah sebab sangat banyak kelengkapan dibagi dengan crash bar, macam-macam lagi. Okey, kesimpulan ini pada pendapat saya, apa yang ditawarkan memang sangat berbaloi lah kalau dibandingkan pesaing-pesaing dia daripada Honda, Yamaha, Suzuki. Selain itu, CF Moto memang tak kedekut untuk sebagi semua kelengkapan. Itu saja. Jangan lupa subscribe YouTube channel Vietnam. Assalamualaikum.